sini chef ada 4 ketul paha ayam. Saiz ayam ni dipotong 8 ya. Seekor ayam tu dipotong 8. Chef pakai semua paha sebab chef suka bahagian paha. Yang suka dada tu boleh pakai yang dada. Chef masukkan 1 sudu besar belacan yang telah dibakar dan ditumbuk halus. Bersama dengan 1 sudu besar pes halia dan bawang putih. 1 sudu besar kicap masin dan 1 sudu besar sos tiram. 1 sudu kecil gula dan sebiji telur. Bagi gaul ayam ni hingga dia menjadi sebati dan kita perap ayam ni selama 2 hingga 4 jam. Kurang-kurangnya 2 jam lah. Kalau nak betul-betul sedap, kita perap hari ni, goreng besok. Itu lagi sedap. Chef tak ada masa, chef perap 2 jam saja. Sekarang kita nak gorengkan ayam ni, so kita tambahkan 3 sudu besar tepung jagung. Kita bagi dia kacau hingga dia menjadi sebati dan kita biar lagi dia selama 30 minit sebelum kita goreng. Resipi ini sangat mudah tapi sangat sedap. Kepada penggemar belacan, mereka boleh tambah lebih. Kalau mereka nak bau belacannya kuat, boleh tambah 1,5 sudu. Sebab chef taruh tadi 1 sudu besar kan. Yang tak suka belacan sangat, boleh taruh setengah sudu. Sekarang kita nak gorengkan ayam. Panaskan minyak dalam kuali. Masukkan ayam kita yang kita perap tadi. Kita goreng selama 8 minit. Kalau paha 8 minit. Kalau pakai dada atau chicken wing, dia lebih kurang boleh masak dalam 5 hingga 6 minit. Kalau paha dia angkat masa untuk masak. Jangan belik-belik ayam ni ya. Kita masuk je biar dia goreng satu bahagian selama 3 minit. Lepas tu kita terbalikkan dia, masak lagi 3 minit. Kalau kita kacau ayam sebaik saja kita masuk dalam minyak, tepung yang bersalut pada ayam tu akan berurai. Kepada penonton yang baru ke channel Chef, tolong subscribe dan tekan bunyi loceng supaya dapat update bila Chef upload video-video yang baru. Untuk bulan Ramadan ni, Chef upload 30 menu untuk 30 hari. Terima kasih. Ayam goreng belacan ini sedap makan bersama nasi atau makan begitu saja. Cicah sos cili ke, memang sedap. Something different flavor dia. Okey, untuk final round, kita belik lagi ayam ni. Kita goreng dia selama 2 minit lagi. Lepas tu, kita boleh angkat dan kita toastkan. Itu saja untuk hari ini. Resipi yang mudah dan sedap. Jumpa esok dengan resipi yang lain yang lebih menarik. Selamat malam dan selamat berpuasa. Jumpa esok. Bye-bye.